Hai kawan-kawan, nak tahu tak apa itu pembelajaran digital pada masa kini? Jom kita tanya pada yang pakar. Jom! Apakah kepentingan pembelajaran digital dalam pendidikan murid-murid sekolah rendah? Okey, kepentingan pembelajaran digital dalam konteks rendah seusia kamu bagi cikgu lah ya. Pembelajaran digital ni lebih interaktif dan menarik. Okey, contohnya penggunaan word wall, quizzes dan lain-lain yang mempunyai elemen gamifikasi dan multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Seterusnya, akses yang mudah dan capaiannya kerana murid dapat mengakses maksudnya dari mana-mana sahaja pada bila-bila masa saja, dan murid lebih memberi keterbukaan dan lebih fleksibiliti. Seterusnya, wujudnya pembelajaran kolaboratif di mana alat-alat pembelajaran digital ini memudahkan kerjasama di antara murid. Mereka dapat bekerjasama dalam projek, berkongsi maklumat, berkomunikasi secara dalam talian, dan ini menjadikan tugas-tugas mereka lebih mudah dan pantas. Apakah kelebihan penggunaan bahan digital pada masa kini? Okey, sebenarnya kita ni banyak faedah, banyak kelebihan. Okey, jadi saya akan senaraikan ya. Okey, yang pertama, dia pembelajaran yang lebih mudah untuk kita akses. Macam mana? Okey, maksudnya bila murid ni ada peluang untuk belajar di mana-mana saja. Okey, bukan setakat di dalam kelas, bukan setakat di perpustakaan, okey? Okey. Yang kedua, sumber dia yang terlalu besar. Macam mana sumber pembelajaran terlalu besar? Okey, maksudnya sekarang kita dah ada internet, betul kan? Kita dah ada internet. Jadi bila dah ada internet, kita mudah akses maklumat. Orang kata maklumat hanya di hujung jari sahaja. Okey, lepas tu yang ketiga adalah pembelajaran tu lebih menarik. Macam mana menarik tu? Okey, sebagai contoh kita boleh guna Delima. Ini contoh, okey, dekat Delima ni pelbagai aktiviti yang kita boleh gunakan, okey, platform. Okey, contohnya kalau nak untuk permainan, kita boleh guna Kahoot. Okey, contoh cikgu akan tunjuk macam mana Kahoot tu. Okey, ini adalah contoh. Okey, jadi lebih menarik lah kan permainan yang berdasarkan aktiviti permainan. Okey, yang seterusnya adalah pelbagai cara untuk kita belajar. Okey, bila kita ada internet, kita dapat akses video, boleh buka YouTube dan sebagainya. Apakah cabaran utama yang dihadapi guru dalam menggunakan bahan digital? Cabaran yang pertama adalah peralatan. Kebanyakan peralatan tidak mencukupi di sekolah. Yang kedua, sekarang ni talian internet yang kadang-kadang stabil dan tak stabil. Dan yang ketiga, minat murid tu sendiri. Kadang-kadang ada murid yang minat, ada murid juga yang tak minat. Apakah jenis bahan digital yang digunakan di sekolah ini? Bahan digital yang kita guna pada sekolah ini, kita terdapat beberapa jenis. Yang pertama, kita ada MyLink, di mana MyLink ni kita menggabungkan semua data ataupun semua link berkaitan sekolah. Kemudian, kita ada juga Telegram sekolah, di mana kita menyampaikan semua maklumat melalui Telegram kepada semua ibu bapa. Kemudian kita juga untuk core curriculum kita ada one page report by Canva, di mana semua report termasuk report bergambar kita akan gunakan di Canva. Okey, dan yang terakhir kita ada sediakan Google Site Sekolah, iaitu laman web rasmi sekolah yang kita gunakan untuk kita sampaikan semua maklumat ataupun update terkini mengenai sekolah. Baiklah kawan-kawan, itulah penerangan tentang pembelajaran digital pada masa kini. Kawan-kawan faham kan? Terbaik. Jangan lupa ambil tahu.